Ingat kenduri, ingat rumah Abang Jamil. Saya Muhammad Zikri bin Muhammad Fauzi. Saya Nur Syafiqah Abdul Wahab. Sekarang kita orang dekat rumah Abang Jamil Kuala Lumpur. I think for at this moment kita orang dah start rasa penat sikit, tapi to be honest kerja kita orang banyak dimudahkan dengan adanya flow manager lah. Flow manager yang direct kita orang apa kena buat semua. Dating buatkan kita orang macam okay, relief sikit lah, tak perlu nak pening kepala time ending. Dari segi atur cara for me berjalan dengan smooth lah. Tapi saya dapat feedback daripada orang tadi yang MC dapat kontrol suasana dengan bagus, dengan apa kata-kata, pilihan kata-kata yang bagus apa semua lah. Extra point for MC. Extra point for MC. Okay. Pilihan ni kita orang yang pilih, pilihan pelamin apa semua, and untuk kita orang berpuas hatilah dengan macam mana arrangement tadi kena dengan tema kami. Dari segi facility saya rasa semua okay, and personally saya suka konsep yang mana ada kerusi-kerusi dekat luar. Kalau boleh tengok sampai sekarang orang still lepak dekat kerusi-kerusi luar ni memeriahkan suasana, so saya rasa bagus. And ruang yang ada untuk family berehat, macam ayah saya sekarang ni berkerusi roda dan perlukan bantuan pernafasan, so dia boleh berehat dekat sebelah dengan kita orang bawa meset dia sekali, so apa-apa kita boleh bawa dia dekat sebelah je untuk dia berehat. Kami pengantin berpuas hati, Klasik, elegant, memorable. 4.5 lah. Bye.